Tanpa melengahkan masa, majlis dengan penuh hormat menjemput Yang di-Pertua PAS Kawasan SIG Yang amat berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Sanusi bin Makna untuk menyampaikan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Haji Idris Ahmad, Naib Presiden PAS. Yang berhormat Meja Besara Mansur Zakaria, Pengarah Pilihan Raya PAS Kedah. Yang berhormat Ustaz Ahmad Tamizi Sulaiman, Ahli Parlimen SIG. Ahli-ahli yang berhormat, tuan-tuan guru, ramai ada sini depan kita. Tidak lupakan Ustaz Ramli Hashim. Tengok belek telefon, tengok apa dah. Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, lama lah kita tak buat ceramah ni, pakai duk tengok telefon je. Rata dunia ceramah kita boleh tengok kan, live, ada rakaman. Saya ni bersyarah hari-hari, tak kira perian. Ceramah, saya membalik dengar saya ceramah sedap ke tak? Tengok kan, kok ada silap. Ada silap kita betul pada majlis yang berikutnya. Mujurlah boleh, betul. Tapi Alhamdulillah, dengan kemudahan teknologi yang ada di dunia hari ini, mesej kita telah sampai ke serata dunia. Sampai dengan merebaknya, meluas. Makin dikenalilah perjuangan PAS. Kalau ambil umur PAS kawasan SIG ni sebenarnya lebih daripada 41. Dulu PAS berpecah. Bukan pecah pasal bergaduh, pecah kawasan. Dulu sampai Bukit Selambor mana luas. Bila dibuat sepadan baru, maka SIG mula pada kosong lah. Sampailah umur 41. Kalau ikut-ikut umur sebenar mungkin 60 lebih lah. Tu diperkata awak SIG baru tubuh. Hei, tu baru orang kata. Antara kawasan terawal ditubuh di Kedah ni ialah SIG. Dulu-dulu tok-tok guru kayuh gerek. Cik D cerita, aku kayuh gerek gi gurun, gi Pondok Paya. Antara pengasas PAS Kedah ni, pengasas PAS Kedah mula-mula di Pondok Bukit Besar, Pak Man. Lepas tu Pondok Paya betul 16. Orang-orang inilah yang diambil mandat daripada himpunan para ulama setanah Melayu untuk menubuhkan Persatuan Islam se-Malaysia. Maksud tak nama parti. Balik diarahkan tubuh cawangan-cawangan di seluruh negara. Maka Pak Yajunek pun berjalan di seluruh Kedah ni untuk beri penjelasan kepada orang-orang Islam, orang-orang Melayu. Pentingnya ditubuhkan persatuan ni. Cik dia kata aku kayuh gerek. Dulu jalan Tanah Merah. Kayuh gi gurun. Berhenti dulu dia kata. Nak gimik Tuan Guru Yahya Jonek di Batu 16. Bukan pasal dia mau tua tak. Muda-muda lagi semua. Kayuh bawa Tok Guru. Lalu kok gurun jalan Tanah Merah. Kadang-kadang kalau tak rok berhenti tidur di Jeniang. Kadang-kadang tidur di SIG. Nek sampai kok tahu. Kok belatik tu. Kok cepet. Sampai bukan SIG, tidur bukan SIG. Sebutir gerek lagi, bawa bateri dengan speaker. Dulu mana ada karahan. Genset betul tak? Harap ke bateri. Bateri pun kena kicah kedai Cina lu. Gantung speaker. Handai ni, handai tu. Pelata buah bateri. Nak pergi kapik
nak ceramah. Kadang-kadang Pak Yah mari dia takah kayuh letih, pergi ceramah ada 5 orang. Tak pakai speaker pun dengar. Zaman awal tahun 50-an, pas ditubuh tahun 51. Tahun 54 tubuh dah disik ni. 1954. Start kerja ada lah. Dah ada. Muda remaja lah masa tu. Galak lagi. Saya tak ada lagi. Tertubuhlah banyak cawangan PAS di Kedah ni. Sampai ke hari ini, tuan-tuan dapat saksikan sendiri. Di SIK ni saja ada 100 cawangan. Di Baling ada 140 lebih. 167 di Baling. Di Pendang 142. Seluruh negeri Kedah ni beribu cawangan PAS. Mula dengan apa tuan-tuan? Mula dengan gerek. Speaker, kapit bateri. Ceramah kat pokok getah. Tak ada orang. Kepahaman orang pada masa tu, termasuk sebahagian daripada Tok Guru. Dia kata negeri ni hak raja, dia kata musuh dak pulung tak boleh Tak itu Ustaz Kedah? Tak usah dak pulung lah. Negeri ni hak raja. Memang negeri ni hak raja. Tapi bila ditubuhkan Ketuan Tanah Melayu, mula-mula nak hapuskan kuasa raja ni, orang putih buat Malaya Union tahun 46. Tak jadi 46 kerana penentangan rakyat bangsa Melayu. Tubuhkan Persekutuan Tanah Melayu tahun 48. Orang putih marah, dia usik dengan komunis, maka dia dibuat darurat. Darurat bukan takut komunis. Darurat takut kuasa orang Melayu berkembang. Ini ahli sejarah baru jumpa. Dikaji sungguh-sungguh, betulkah darurat 48 ni pasal komunis? Akhirnya dibuat kesimpulan bukan. Kerana takut kuasa orang Melayu. Daripada penentangan Malayan Union pergi kepada Persekutuan Tanah Melayu tahun 48, orang Melayu dah ada kesedaran bahawa mereka kena meretah diri negeri ini. Barulah mereka boleh bawa balik apa yang telah hilang bila penjajah mari mula dengan Portugis tahun 1511. Portugis mari menghapuskan wajah Islam. Melaka. Bukan Melaka besar hak kita duk pergi melawat tu. Melaka kecil kan lah. Melaka zaman Kesultanan Melayu Melaka, kuasa dia luas sampai Sumatera. Sampai belah-belah kita ni. Kekuasaan wilayah Kesultanan Melayu Melaka. Dia ada konun syariah Melaka. Semua undang-undang Islam. Baik di laut, baik di darat. Semua orang beramal dengan Islam. Mari Portugis 1511. Mari Belanda 1641. Mari orang putih 1824. Orang putih awal lagi mendarat Pulau Pinang 1781. Ambil Pulau Pinang 1786. Tuan-tuan sekalian, sehingga hujung tahun 40-an, awal tahun 50-an lah, tertubuh parti politik bernuansa Islam, Hizbul Muslimin di Gunung Semanggul. Orang putih takut diharamkan parti itu. Ditubuhkan UMNO 46, tahun 1946. Orang putih bagi pasal kebanyakan pemimpin yang menubuhkan UMNO dilahirkan di Istana Negeri Johor adalah orang-orang bangsawan mendapat pendidikan British, Inggris. Maka lah. Lepas tu nampak tak dapat jalan lagi. Para ulama dalam UMNO menubuhkan persatuan ini. Akhirnya persatuan ini menjadi Parti Islam se-Malaysia PAS. Hak kita duk berjuang hari ini.
Tujuan kita mengangkat semula Islam sebagai jalan pemerintahan, jalan hidup yang memimpin, memandu semua orang Islam di tanah Melayu ni. Pasal apa penting Islam? Pasal apa kita nak sangat? Pertama, pasal akidah. Yang kedua, sebelum datangnya Islam, orang Melayu ni macam-macam, animisme, sembah pokok, sembah bukit, Hindu, Buddha. Mari Islam ke bumi Kedah ni 1136, Syekh Abdullah Khumairi Al-Yamani mari dakwah raja. Peraong masuk Islam. Raja tu ambil nama Sultan Muzaffar Shah yang pertama masuk Islam, dan keturunan yang sama memerintah Kedah sampai hari ini, Sultan yang ke-29, Sultan kita hari ini. Kesultanan yang sama. Dan Kesultanan Kedah adalah monarki tertua di dunia. Kita semua ni mulia, menjadi hebat, dihormati. Ada negeri ini kena datangnya Islam. Raja masuk Islam, rakyat jadi Islam semua. Mulianya orang Melayu dengan Islam. Tuan-tuan bayang kalau alim-alim duduk pakai kain kuning tapi Melayu. Boleh bayang ke tak? Tak boleh bayang tuan-tuan. Di manakah tempat kita sekiranya kita tak dimuliakan dengan menerima Islam? Mari penjajah British masuklah dengan macam-macam tipu helah. Termasuklah di negeri kita ini, termasuklah di Perak. Tertubuhlah negeri Melayu bersekutu, negeri Melayu tidak bersekutu. Kosong-kosong besar pakat dengan orang putih tekan kita. Ustaz dia ni pagi esok dia kena ada di Kuala Lumpur. Saya tuang. Pasal saya ada mesyuarat. Mesyuarat esok tu ditentukan kemudian. Tak ada lagi ya, kita minta maaf. Tuan-tuan sekalian, kita nak Islam kembali memandu kita. Selepas ratusan tahun, mula tahun 1511 tu, penjajah telah menghakiskan sebahagian daripada orang-orang yang telah dimuliakan dengan Islam, membesar empire kita dengan Islam. Mari orang putih, selain daripada ambil kekayaan kita, ambil bahan mentah kita, ambil emas kita, dia menanamkan rasa ragu, kurang percaya, kurang yakin bahawa Islam ni syumul. Islam ni boleh jadi kerajaan, boleh memerintah, boleh menyusun atur kehidupan. Islam lepas datangnya penjajah hanya menjadi acara individu untuk ibadat nikah kahwin je. Sampai lah ni sebahagian daripada orang Melayu, orang bukan Melayu tak kira, Islam ni bagi dia hanya ritual, personal ritual, ibadat peribadi. Mu bagus kalau mu rajin pergi masjid, rajin semayang, rajin puasa meratik. Mari pak politik nak merintah, oh dia kata tak boleh, tak sesuai lah, kena pilih cara orang putih. Islam tak apa sesuai zaman lah ni. Tuan-tuan sekalian, itu kesan daripada penjajahan, kesan daripada menanamkan pada pemikiran orang Melayu, orang Islam di Malaysia ni untuk muskil kepada keupayaan, kepada syumulnya Islam. Zaman dulu orang kata politik tak ada lah Islam. Politik suku, agama suku. Sebab tu para ulama
bagi pandangan siapa yang kata aku tu terjejas akidah dia. Pasal seolah-olah mengatakan Islam ni tidak lengkap. Bab politik tak boleh pilih Islam, bab politik kena pilih lain daripada Islam. Tertubuhnya PAS tahun 51 sampailah tahun 2025 barulah orang boleh terima Islam politik dan Islam tidak boleh dipisahkan. Politik adalah sebahagian daripada Islam, bahasa Arab dipanggil siasa. Bahasa orang putih panggil politik. Kita pakai bahasa tu. Oleh kerana kita pakai sistem yang ada negara kita ni, sistem demokrasi, raja berperlembagaan, maka kena masuk pilihan raya. Bila kena masuk pilihan raya, maka kita buat parti. Parti ini adalah alat untuk membawa politik Islam, mengangkat Islam, supaya orang Islam kembali yakin bahawa Islam yang Allah turun kat kita ni lengkap, tak ada cacat. Oleh kerana sistem demokrasi itu, maka kita adalah parti PAS. Hak kita sambut di SIP 41 tahun ni adalah wadah untuk kita mengajak semua orang, khususnya orang Melayu, penduduk asal negara ini, untuk kembali menjadi agung, menjadi hebat, menguasai semula tanah ini dengan berpegang teguh kepada Islam. Tuan-tuan nampak orang-orang yang berjuang memerintah tapi tidak berpegang kepada Islam, akhirnya mereka dikuasai oleh orang lain yang tidak menjadikan Islam sebagai ad-din, sebagai asas untuk berpolitik, bersiasah. Termasuklah pada hari ini di bawah PH, BN, natap nama hari parti. Dia kata Madani, Tamadun. Tapi hak kita nampak kau duk merosot, kau duk runtuh. Hak terkini yang meja syarah tadi. Tuan-tuan sekalian, Dema kata bila dah jadi kerajaan dalam sistem ini, kita boleh laksana apa yang kita nak berasaskan undang-undang. Peruntukan sedia ada. Dah jadi kerajaan, dasar mu kena buat. Maka kita cetuskan dasar balik kepada asal usul kita. Baru nampak orang cik, ramai. Lapur tu sila. Saya tengok kau tu kan apa-apa, saya duk tengok je lah. Ni pun nampak. Kita mengikuti rakan-rakan kita di Pantai Timur yang menghalang berleluasanya premis perjudian. Kelantan, Terengganu lebih awal daripada kita. Kita buat polisi yang sama, tidak lagi memperbaharui lesen premis perjudian. Rupanya atas alasan agama tak boleh. Tak boleh buat polisi macam tu. Maka dicabar polisi kita itu oleh para operator judi. 2 saja daripada 12 tu orang Kedah, 10 lagi orang negeri lain yang beroperasi premis perjudian di Kedah. Yang bawa kes itu adalah lawyer-lawyer pada DAP. Lawan kita di mahkamah. Tuan-tuan, kes ini telah memberi kita satu pengetahuan bahawa undang-undang negara ini selepas 67 tahun mencapai kemerdekaan, walaupun perkara 3 meletakkan Islam adalah agama rasmi,
Tetapi jika Islam dilaksanakan walaupun dalam kerangka undang-undang, tidak boleh. Tidak dibenarkan. Mahkamah Tinggi memutuskan judicial review yang dikemukakan oleh 12 operator itu diterima oleh mahkamah dengan kata lain keputusan kerajaan negeri untuk memastikan tidak ada premis perjudian di Kedah adalah tidak berperlembagaan. Itu Islam agama rasmi, perkara nombor 3. Kita bawa ke Mahkamah Rayuan dalam kerangka sistem ni juga. 3 orang hakim. Mahkamah Tinggi 1. Mahkamah Rayuan 3. 2-1. Kalah kita. Tindakan kerajaan negeri melaksanakan dasar dalam isu perjudian adalah bukan bidang kuasa negeri kerana judi terletak di bawah bidang persekutuan. Ulah alasan. Kita ada kuasa dalam premis. Lesen premis. Lesen premis. Dia kata negeri tak boleh arah PBT kerana PBT pihak kerajaan ketiga berdiri dengan sendiri. Stand alone. Dia tak boleh ambil order pada kerajaan negeri. Walaupun ada Seksyen 9 dalam Akta 171 menjelaskan bahawa kuasa negeri untuk memberi arahan kepada PBT. Tapi dalam isu perjudian, negeri telah melampaui bidang kuasa persekutuan. Lagi mahu pakai jadi lawyer semua lah. Dengan ceramah undang-undang. Kita tidak akan berhenti di situ. Kita akan lawan sampai rapat dinding. Tuan-tuan sekalian, kecewa memang ada. Dalam negeri yang sudah kita banggakan, telah merdeka daripada cengkaman penjajah Portugis, Belanda, British, Jepun, British. Telah kita bina sendiri negara ini dengan perlembagaan yang dimulakan oleh Suruhanjaya Red. Hakim-hakim daripada Pakistan nasihat letakkan agama resmi, agama Islam, supaya pada masa depan kamu akan dapat atasi isu-isu yang berbangkit. Ni berbangkit dah. Rupanya tak boleh buat agak. Kita akan bawa kes ni ke Mahkamah Persekutuan. Saya dipahamkan saya pun tak bisa pergi Mahkamah Persekutuan. Bisa pergilah Mahkamah Lawan Pudin tu. Memang kata 7, ada 5. Saya tak tahu apa orang. Saya tak mau kata apa kepada hakim-hakim, kerana kerja hakim ni mentafsirkan undang-undang. Bila ada undang-undang macam tu, ditafsir macam tu, dia pun sebut macam tu lah. Dia pun tukang baca lah. Berdasarkan hujah-hujah yang dikemukakan di depan dia, dia akan buat keputusan. Kalau kita ada set undang-undang yang lain, tentulah keputusan hakim berbeza. Undang-undang kita lagu tu. Undang-undang kita masih kafir lagi. Nak buat Islam tak boleh. Kasarlah kalau kata aku tu kan. Esok masuk surat apa? Kena pula mesti kata undang-undang kafir. Tak kata apa lagi kalau tak kafir. Kalau dia faham perintah Tuhan tentang perjudian, judi, mentenung nasib, arak, semua tu dosa besar. Mu nak faham kok mana lagi? Tak boleh dalam kerangka ni. Maka tuan-tuan mau tidak mau, suka tidak suka, letih atau penat, lapang atau sibuk,
sakit, sehat, perjuangan untuk mengambil alih negara ini, menguasai sistem politiknya semula, meminda apa yang perlu, mensiapkan medan yang sesuai untuk Islam berkembang. Pada masa saya menjamin kehidupan rakyat bukan Islam aman, damai, bebas di negara ini, mesti diteruskan oleh PAS bersungguh-sungguh dalam keadaan apa sekalipun. Kita kena doakan semoga Mahkamah Persekutuan nanti kita dapat kemukakan kes kita dengan cemerlang, dengan sempurna, dapat dipahami. Inilah hasrat rakyat yang telah memilih kita menjadi kerajaan di negeri ini. Kenapa kamu tidak dapat menghormati pilihan kami? Tuan-tuan sekalian, British lah yang membawa masuk orang-orang selain pada Melayu ke negara ini beramai-ramai. Sebelum tu ada, zaman Melaka lagi dah ada pedagang-pedagang masuk daripada seluruh dunia. Selain pada masuk, mari di Kedah, mari di Melaka, mari di mana-mana pelabuhan. Oleh kerana bumi ini ditakbir oleh orang Melayu, semua orang boleh mari berniaga di sini. Aman, damai. Mu boleh kaya duduk di sini. Mu aman, tidak akan dikacau. Berlanjutan sampai zaman Inggeris, buka ladang-ladang, buka lombong-lombong, bawa mari buruh daripada luar. Orang Cina letak di lombong, orang India letak di ladang. Sebahagian tu mari sebagai pedagang. Pun aman, kita terima selagi dia tak kacau kita. Mana ada di Cerok Belanduk, tuan-tuan ingat ni, jalan nak masuk rumah Ustaz Meli ni, ada kedai Cina duk beli pinang. Dia duduk dalam kampung Melayu, tak ada siapa kacau dia, duduk situ sampailah kena jalan naik duk tahukik tu pula. Aman. Kita berkawan dengan dema. Kedai-kedai dema ni orang kita yang pergi beli. Kita kawan dengan dema Sepelah ni, dema pun serenok duduk dengan kita. Pasal kita ni toleransi kita tinggi. Kita terima semua orang, mu jangan buat, mu jangan jahat ya. Duk kami mau elek muduk, bunduk boleh. Mu menega, mu untung, mu punya pasal. Lama kelamaan, selepas 67 tahun orang putih balik, kita merintah negeri ini sendiri, kita terima dema dalam sistem politik. Lama kelamaan kuasa politik pun semakin terhakis seperti mana terhakisnya kuasa ekonomi. Orang kata tak boleh cakap lagi 3R. 3 apa? Saya duk hulas tentang sejarah. Hak jadi sungguh lagu tu. Mana boleh nafi? Ya dema duduk sini molek. Ada hak tak molek? Ramai jadi komunis zaman dulu. Kalau nak okey lah. Kita tu ketua menih nama Cimpeng. Tapi bukan semua Cina Cimpeng. Ahok duk beli ayam duk tu 5 tu. Hari-hari masuk Singapura ni beli ayam kepung. Kita jual supaya tu ayam kita belah, makan kita beri, timah-timah harga dia boh. Jam. Masa tu tak kira apa dah. Dan ni ada orang beli. Kita tak marah. Pasal kita terima. Itulah orang berniaga.
Tapi dalam politik ni tuan-tuan, bila kita sudah ada keazaman, bila ramai rakyat telah yakin bahawa ada perintah untuk kita memerintah bumi ini dengan Islam, ada perintah tu. Dalam Quran pun ada, dalam hadis pun ada, Nabi pun tunjuk lagu tu. Bila cakap sampai tani dia mapung. Dia mapung gaya. Oh, hak ni tak boleh ya. Bukan demo yang kata tak boleh. Dia mah hasut supaya orang lain pun tak yakin juga. Ini zaman unta dia kata. Ada orang kata tu lagi. Tuan-tuan sekalian, kita ni mulia dengan Islam. Kita ni selamat dengan Islam. Kita hidup sempurna. Hati kita bersih. Kita tak tindas orang, kita tak buat orang. Kita tolong orang yang mari sini. Kita hormat orang kerana kita Islam. Kita jadi kerajaan. Kita berlaku adil. Kita tidak menindas. Kita tidak buat dasar beras sebelah. Kita tak buat diskriminasi. Kita tidak nafikan hak mereka sebagai rakyat kerana kita ni Islam. Kena yakinlah, Islam saja yang boleh selamatkan dunia ini. Lain pada itu tak tentu. Kebanyakannya telah rosak. Kebanyakannya telah mendedahkan dunia kepada berlaku kezaliman dan penindasan. Nak ceramah sampai kopak tu. Tak dia? Kita jadi baik ni kerana kita Islam. Zalim Islam tak bagi. Diskriminasi salah di sisi Islam. Menafikan hak orang pun salah. Pun kita tak buat. Kita hormat demo. Kerana demo pun hormat kita. Tapi bila mereka telah hilang kewarasan, mengenepikan perasaan, cuba menghakis hak kita, kita pun ada perasaan juga. Hak ni yang menjadi garis sempadan. Mu jangan langgar pergi belah ni. Sebab kami tak pernah langgar pergi belah nu. Kami nak negeri ini dipimpin secara Islam. Kerana Islam telah membuktikan sejak datang ke dunia ni 1400 tahun dulu, yang sebelum tu pun ada Islam yang dibawa oleh nabi-nabi yang lain. Hidup manusia telah berubah daripada peperangan antara kaum, antara kabilah, antara suku yang berleluasa di seluruh dunia. Bila terima saja Islam, semua peperangan terhenti. Kita hidup dengan aman. Manusia hidup dalam kegelapan. Datangnya Islam bawa ilmu, bawa cendekiawan-cendekiawan yang membangkitkan tamadun-tamadun di seluruh dunia. Eropah masih bergelap. Andalusia yang diperintah oleh Islam telah ada lampu jalan. Hebatnya datang Islam mencerahkan kehidupan manusia di seluruh dunia. Itu yang kita nak ulangi. Keadilan, kemajuan, teknologi, sains, ilmu pengetahuan yang dibawa bersama datangnya akidah Islam ni telah menyelamatkan sekalian manusia di seluruh dunia. Kami nak buat hak tu. Untuk faedah semua orang. Rahmatan lil alamin. Tu hak puak pan duk bacau. Tapi dia jadi baru DAP. DAP kata apa semua betul, kita kata semua salah.
bodoh. Tu yang dia nak marah kat guru. Dilahir, diternak, diasuh, akhirnya dijumukkan oleh DAP. Kita ni Islam, kita kata cakap apa salah. DAP tu kafir. Cakap apa semua betul. Saya apa pening. Esok DAP marah, kata dia kafir. Ada DAP Islam juga, 2-3 orang. Satu kurang sedar diri. Tak sedar diri. Malam ni saya ceramah sebagai yang di-Pertua PAS kawasan C. Esok saya cakap Menteri Besar, saya tak sebutlah lagu ni. Menteri Besar orang ramai kan. Malam ni saya PAS. Saya ketua PAS di sini ni. Kerja saya sebagai ketua pengarah pilihan raya meniupkan semangat semua jentera saya bekerja bersungguh-sungguh untuk menang pilihan raya. Ni kerja saya. Kena cakap lagu ni. Cakap lagu dalam program kerajaan tu tak boleh lah lembek before ni. Kalah lah kami. Cik, oh dia kata tak boleh cakap aku tu. Tu masa saya jadi MB saya tak cakap benda politik. Masa mari pertah parti, kenalah cara parti. Tuan-tuan sekalian, lepas merdeka ada parti PAS, UMNO, ini dua-dua Melayu, MCA untuk orang Cina, MIC untuk orang India. Mari kemudian sikit ada gerakan. Mari tahun 63 ada DAP. Mari tahun 1998 ada PKN. Budak-budak PKR yang masih menyusu, masih pakai pampers. Parti Moha dulu nama Parti Keadilan Nasional. Yang tolong tubuhkan PKN tu PAS. Yang tolong anjur majlis-majlis ceramah. Membela Anwar Ibrahim yang dipecat tahun 98, PAS tolong. Masuk di Kedah Lisik ini pun. Sampai orang PAS punya baik buka khemah isi borang PKN. Punya nak tolong Moha hidup. Membesar. Cantum PKN dengan Parti Rakyat Pala Lembu. Jadilah PKR. Di bendera Mata Lebam, lambang merah di tepi itu adalah daripada Kepala Lembu dulu. Parti Rakyat. Budak-budak PKR yang masih pakai pampers pada waktu itu. Moha hidup mewah, hebat, ada kuasa, belagak merak buih. La ni tu pasal PAS yang tolong Anwar Ibrahim bila dia dipecat. Kita yang tolong isi borang, buka khemah, rata riti majlis ceramah PAS, isi borang PKN. Zaman gitu aku nyesal dah ini. Taubat tak buat dah mapuh lagi. Orang bahasa ni tuan-tuan tak boleh tolong. Bila dia terlepas dia, kita lepas dia tengah sepit, dia terlepas dia tokak kita klik. Lah dia tokak kita. Haduk hatam kita tu puak ni ya. Yang tak sedar diri. Orang-orang ni lah, tok-tok lebih ni lah tolong Moha itu ni. Bila Moha berkawan dengan DAP, dapat undi Cina begitu banyak, Moha ada kuasa, Moha tekan PAS balik nak beri PAS mati. Hoi, kita orang hidup. Kita akan lawan sampai kita menang. Boleh tuan-tuan? Selesai, saya dia boleh lah. Ni kuat ceramah PKN dulu. Sorak. Suruh masuk PKN. Lama-lama kita balik harajadah itu. Ni ada
Kosek ni tak ramai. Di Kedah ni ada lah. Ni merak buih. Puak-puak ni tuan-tuan. Tak ada ni doktor ni pakai doktor dah. Tak ada ni doktor lagi. Boh doktor dah di nama. Suruh orang panggil dia doktor. Lah bapakmu. Orang Sik kata aku tu ya, bukan apa ya. Nama adalah senarai. Doktor tak ada tapi boh nama doktor. Punya kepuluh, gelaran, pangkat. Nak beri orang hormat, beri orang terpesona dengan dia. Tak sah orang pakai juga. Tu jadi menteri. Aduh. Esok dia maulah. Masa dia bertanding dulu pun, yang lawan dia tu Dr. Robert. Dr. ni doktor betul lah. Dr. Robert kata dia belum layak pakai doktor tu sebab dia tak buat housemanship di Malaysia. Dia mengaji di Bandung, tak dan jadi doktor, balik masuk politik, tak buat housemanship. Syarat housemanship ni macam intern tu lah, praktikal tak buat. Kalau lawyer dia panggil chambering, kena chambering dulu baru boleh jadi lawyer. Doktor kena buat housemanship. Itu pakai DR, doktor. Kalau gitu ko lorong jetik baru ramai. Tak cocok ni. Dia orang panggil doktor juga, cocok sendiri. Lebih kurang tu lah. Cuma tu tak panggil ya. Dia tak panggil lah dia doktor. Tuan-tuan sekalian, tahun 63 DAP selepas keluarnya PAP. PAP itu parti yang memerintah Singapura. Oleh kerana mereka ni nak merdeka, maka mereka setujulah masuk Malaysia. Sabah, Sarawak, Singapura setuju masuk Malaysia. Sign perjanjian menyertai Malaysia tahun 63. Lepas merdeka dengan Malaysia, pakat terbit lah Singapura. Heret terbit. Masa tu PAP boleh bertanding. Ada ahli parlimen PAP di Bangsar, Kuala Lumpur. PAP. Oleh kerana dia terbit, maka PAP tarik, ditubuhkan mewakili mereka tahun 63 tu DAP. Parti itu yang merintah kita hari ini. Mengulangi balik apa yang telah berlaku pada masa lalu. Dia masuk ke putih lah. 2 minit. Kalau musuh tadi pun mujur. Hari ini pola politik telah berubah. Orang-orang Melayu mari kepada PAS atas rekod bersih PAS. Keyakinan kepada Islam telah kembali mekar. Orang-orang pernah berjanji pada masa lalu, berjanji yang muluk-muluk, berjanji yang hebat-hebat, sampai semua orang terpesona dengan janji itu. Bagi peluang kepada dia. Dia menang pakat DAP, pakat dengan 47 kes itu, tubuh kerajaan. Jadilah kerajaan Madani pada hari ini.